Guys, aku nak tanya satu benda. Kalau esok gaji korang naik jadi 10,000 sebulan ataupun 15,000 sebulan, apa benda pertama yang kau akan buat? Selalunya ramai orang akan jawab, beli rumah lah. Sebab kita dah dibesarkan dengan mindset, Bila dah mampu, jangan tunggu. Cepat-cepat beli rumah. tapi betul ke apa yang aku buat ni? Cerita dia macam ni. Sebelum kau sign loan 30 hingga 35 tahun, tanya diri sendiri dulu. Rumah ni untuk apa sebenarnya? Invest ataupun untuk aku duduk? Sebab kalau tujuan dia berbeza, cara kau pilih rumah pun akan berbeza. Sama dalam pelaburan. Kau nak invest ke kau nak trade? Contohnya, kalau kau beli sebab nak duduk, okey, tak ada masalah. Tapi adakah kau memang plan nak stay dekat situ sampai bila-bila? Kau dah fikir ke anak kau nak sekolah kat mana? Tempat kerja kau jauh ke dekat? Kalau kau beli sebab nak buat investment, pasti ke ada orang nak sewa dekat kawasan situ? Tengok kawasan tu ada demand ke tak ada demand. Apa yang ramai tak sedar, ramai beli rumah bukan sebab dah bersedia, tapi sebab tengok member dah beli, tengok orang pun dapat kunci rumah, terus rasa macam aku pun nak kena beli ni. Gaji ku dah besar apa, takkan tak beli rumah. Hidup orang lain lah. Hidup kau dengan hidup kau lah. Timeline kau tak sama. So, kalau satu hari nanti gaji kau dah besar, jangan terus tanya rumah mana aku nak beli. Tapi kena tanya diri dulu, rumah ni betul-betul tak sesuai dengan aku. Aku perlukan ataupun tidak? Atau aku beli sebab orang cakap kena beli?